Dan lagi sabda Nabi SAW, tiada mendapati akan Allah Ta'ala oleh seorang dengan dosa yang lebih besar daripada dosa yang jahil segala isi rumahnya. Kata Nabi SAW, dosa yang paling rayanya ke dosa jahil isi rumahnya. Isi rumahnya jahil, anak dia dah yang hari, dah yang bergeroh, dah ada berapa ni. Gaji jenau rinang yang ada berapa bagi ragam pernah urinang ya, anak mumpung banyak pernah kena sayang dulu pegah hukum ba ahli harim dek mumpai dek kat susah kaji bim masa muda kabe je teh muda dia jangan balik kena alim kahwin. Sayang abang dek, abang minta pen dari bunga, insya-Allah. Dari bunga sampai geput abang minta pen, tapi adik tega dengan orang kira adik drop abang surga neraka. Kaji piyo dek be. Be bunga maksud dek be, sayang abang. Pegah hukum bais, isteri pegah hukum bala. Be hendak pegang lapu, hendak pernah tapu. Hanya ke paling raya dosa bagi uragam yang membiarkan keluarga gonya dalam keadaan jahil. Oh hanya roh juga but. Oh roh hanya daerah meo. Anak rumah jabut sebelum tapai dia mut. You jak dek. Nadrah nampak balayan. Jak ju. Baik biarkan keluarga tanya dalam keadaan jahil.